Saya selalu sebut mak ni selalu cakap menipu. Mak. Dia kata, mak sayang semua anak mak sama je. Bohong lah. Maknanya Allah Ta'ala tak pernah discriminate kita, betul tak? Discriminate tahu? Bahasa Melayu dia apa? Pilih kasih. Kita pilih kasih kat anak kita, betul tak? Saya selalu sebut mak ni selalu cakap menipu. Mak. Dia kata, mak sayang semua anak mak sama je. Bohong lah. Tak sama. Takkan sama. Betul tak? Kan? Takkan sama. Sayang tu sayang. Tapi yang ni lebih, yang ni sikit, betul tak? Kalau semuanya sama, mana boleh. Perangai pun lain-lain. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala ni dia sayang semua. Dia sayang sungguh. Jadi tak kira siapa pun dia akan bagi. Walaupun kita ni seorang hamba yang berdosa. Betul Banyak tak dosa kita? Banyak lah. Tak larat nak kira. Daripada pagi tadi lagi. Minta maaf ya kalau saya ada dosa. Minta maaf sebab kitab tak sebab keluar kilang. Jangan marah. Nanti siri kedua nanti datang. InsyaAllah. Okey. Dia kata apa surah Isra? Dia kata, ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Bila kamu memanggilnya, maka seru dengan nama-nama yang baik. Wala tajhar bisalatika. Jangan kamu nyaringkan doa kamu. Wala tukhafit biha. Jangan pula tak dengar langsung. Wabtaghi baina dzalika sabila. Duduk tengah-tengah, sedang-sedang saja. Itu yang lagu Iwan tu kan. Yang sedang-sedang saja. Yang tu.